Dia start ubah buka semua. Dia lepas. Ada ustaz dia dulu kan. Mana nak angkat nak balik. Oh. Dia buat muslimat ni kan. Nama sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pertama yang saya hormati Datuk Salim selaku pengurusi Masjid Abu Darda, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para asatidzah, ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur juga pada malam ni kita dapat dipertemukan semula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita keafiatan untuk kita terus melaksanakan ibadah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam ni kita akan sambung pada bacaan muka surat 6 insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak ucapkan tahniahlah pada jawatan kuasa masjid, sebab saya tengok bila buat begini, dia sebenarnya bukan sekadar nampak lebih baguslah, tapi dia lebih menepati sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang ataupun jemaah muslimat tu dia sebenarnya memang kalau ikut aturan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dia mesti selari dengan jemaah-jemaah yang di depan. Dia bukan kebiasaan masjid tu ke kanan sikit, kadang-kadang ke kiri sikit kan. Sebab tu di Masjid Putra Nilai sendiri, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, ingat dulu kita di kanan sikit, di kanan imam lah kalau menghadapnya, ataupun di kiri. Tapi bila jabatan ambil alih, kita open balik, besar, jadikan besar lah. Jadi ini sebenarnya lebih menepati sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya urusan-urusan ataupun isu-isu fiqah yang kadang-kadang jawatan kuasa masjid dan surau dia tak perasan. Tapi alhamdulillah hari ini masjid kita dia dah lebih kepada kehadapan insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita mula dengan zikir. Mudah-mudahan Allah kurniakan rasa tenang dalam hati kita semua insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qala musannif hafizahullah, qala musannif rahimahumullah, wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain, amin. Dan kerana firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang maksudnya Allah mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua telah sampai ke muka surat yang ke-6, dan kita telah sampai pada anggota yang pertama yang perlu kita jaga, iaitu mata. Di dalam bahagian mata ini, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah memberikan kepada kita dua firman Allah Ta'ala dan kemudian dua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi dan sebagai pedoman untuk kita menjaga mata kita. Pada pertemuan yang lepas, bulan lepas, kita cerita pasal dalil yang pertama. So hari ini kita nak cerita pasal dalil yang kedua yang kita baca tadi. Jadi apa dalil yang kedua tadi? Sepatutnya menjadi satu motivasi, menjadi pedoman kepada setiap seorang daripada kita, bahawa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang. Allah kurniakan kepada kita anugerah mata ini untuk semata-mata melihat perkara-perkara yang dibolehkan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada pandangan-pandangan yang mengkhianati amanah tersebut, maka ketahuilah, kita kena tahu bahawa Allah mengetahui tentang perkara tersebut. Sebab itu dalam kita membicarakan bab tasawuf, kita ulang balik. Sebab ada, saya tengok ada yang tak datang sebelum ni, jadi saya ulang balik, selalu ulang. Dalam bab tasawuf ni kita lebih cenderung ataupun melihat kepada dalil daripada Nabi SAW berkaitan dengan apa maksudnya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, kamu menghadapi kehidupan ini seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi sekiranya kamu tidak dapat sampai ke tahap melihat Allah, kamu yakin Allah melihat kamu. Macam mana analogi yang pernah saya sampaikan, di satu kenderaan yang kita perasan kenderaan tu hidup, enjinnya. Dan kita lihat satu kenderaan itu yang tak ada tinted, kita nampak orang di dalamnya. Jadi bila kita lalu di hadapan kenderaan itu, pasti dan pasti kita tak akan membuat perkara-perkara yang boleh memalukan diri kita sendiri. Memalukan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita buat, orang dalam tu nampak kita, memang kita nampak dia. Sebab cermin kereta tu tak ada tinted, kan? Jadi kita nampak jelas. Kita tak adalah nak buat, kita nak korek hidung ke, kita nak betulkan seluar ke, kita nak betulkan tudung ke, nak buka kain plekat ke, gunakan cermin dia ke, tak. Sebab apa? Sebab orang di dalam nampak kita dan kita nampak orang di dalam. Itu situasi yang pertama. Maknanya kita menghadapi kehidupan ni seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Tapi level ni biasanya kita tak capai ke tahap itulah. Hanya para awliya illah sahaja yang mampu capai tahap tersebut. Tetapi di level yang kedua, apa dia? Kita yakin bahawa Allah melihat kita. Sebagai contoh, macam mana? Kita lalu di satu kenderaan, di sebuah kenderaan yang enjinnya terbuka, kan? Kita tahu kenderaan tu hidup, kan? Tapi cerminnya tinted, tak nampak langsung orang di dalam. Tapi dengan asbab enjinnya itu hidup, kita yakin apa dia? Dengan sebab enjin itu hidup, kita yakin ada orang di dalam.
Walaupun kita tak melihat orang tu, tetapi adakah bila kita lalu di hadapan kereta tu, kita akan sibuk kita nak korek hidung ke, kita nak betulkan tudung kita ke? Tak. Sebab apa? Sebab kita tahu ada orang di dalam kenderaan tersebut yang melihat perbuatan kita. Jadi inilah sepatutnya yang perlu kita imani, yang perlu kita fahami, sematkan dalam kehidupan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun, bagaimana alam ini sentiasa berubah-ubah, bagaimana alam ini sentiasa bergerak. Itu menandakan ada yang merubahnya, ada yang mengubahnya. Maka kita perlu perhatikan setiap perbuatan kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan di awal ini, kita perlu menjaga mata kita. Perlu kita menjaga mata kita sebab kita mengetahui ada yang melihat kita semua ini. Jadi yakni mata itu mencuri, memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Kadang-kadang di dalam hati kita itu kita dapat rasa apa? Kita dapat rasa kadang-kadang kita nak buat baiklah, kejap lagi nak buat baik. Kadang-kadang dalam hati kita tu kejap lagi nak buat jahat. Kadang-kadang dalam hati kita. Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang perkara tersebut. Okey, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmum masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah Taala ta'ma ibadatin tasurruh. Yang maksudnya sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis dari segi cepat membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadah yang menyukakannya. Ini tuan-tuan. Apa sebab kalau kita jaga mata kita, kita akan dapat kesedapan dalam beramal ibadah. Ini tadi kita solat maghrib tadi. Kita renung, saya pun imam. Kalau kita imamkan jemaah, kita jadi makmum ke, kita renung kejap lagi ni isyak ni, kejap lagi adakah kita mencapai tahap kesedapan dalam nak beribadah nanti. Kalau kita tak sampai level itu lagi tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya sah-sah kita ni sebenarnya dah terkena sahmun min sihami iblis, terkena anak panah beracun daripada iblis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kalau anak panah ni, kita kena anak panah ni direct kat kita, yang tak beracun pun dia boleh cepat untuk mematikan. Kalau kita tengok peperangan zaman Rasulullah SAW, apatah lagi Nabi kata di sini sahmun min sihami iblis, yang mana sahmun masmumun min sihami iblis, yang mana anak panah itu bukan sekadar anak panah tetapi dia beracun. Maknanya kalau kena tu automatik memang dia akan mati terus. Jadi kalaulah seorang lelaki, seorang perempuan, dia tidak menjaga pandangan mata dia itu kepada perkara-perkara yang sebaiknya, maka automatik dia akan memberi kesan pada hatinya. Sebab itu bila dia baca Quran, dia tak rasa apa-apa. Sedangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah kata innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Kan Allah kata, dan sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Sekarang ni kita renung hari malam, tuan-tuan, kita sebut nama Allah, kita bandingkan kita sebut nama Ahmad. Kalau hati kita tu tak ada rasa apa-apa perbezaan, ini tandanya apa? Adakah kita tergolong kalangan orang-orang yang beriman yang dicirikan Allah dalam surah Al-Anfal tadi? Allah kata lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman ni apa ciri dia? Bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, iman dia akan meninggi. Kalau kita dengar imam kita baca Quran, kalau kita dengar pagi-pagi kita dengar bacaan Al-Quran, kita sendiri baca Quran, iman kita tidak sampai ke tahap itu lagi. Tidak ada rasa apa-apa lagi, tak ada rasa perbezaan lagi di dalam hati kita dalam kita menanggapi kalimah Allah tadi dengan kalimah-kalimah yang lain, maka kita kena risau. Risau sebab apa? Sebab Allah dah kata orang beriman ciri dia begitu. Kalau tak ada apa-apa dalam hati tuan-tuan, maka kita kena risaukan.
Sebab itu tuan-tuan, sebab dalam surah Al-Asr Allah firman, wal asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah cirikan orang-orang yang berjaya ni apa dia? Orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman antara cirinya sebut nama Allah, hatinya mudah. Sebab tu tuan-tuan, kalau masih lagi kita masih rasa biasa, maka kita kena perhatikan mata kita baik-baik. Perhatikan mata. Jadi kalaulah contoh sebelum ni kita sibuk dengan televisyen mungkin, ataupun kita suka keluar tengok sana sini kan, maka kita kena jaga mata. Kalau boleh kurangkan, kita kurangkan. Kalau boleh kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara di luar, kita sibukkan diri dengan perkara di luar, sehingga kadang-kadang kita tak sempat pun nak tengok televisyen. Kadang-kadang kita tak sempat pun nak tengok handphone kita. Kadang-kadang kita tak sempat. Saya ingat sebab sekarang ni kita ada kerja-kerja lah, sebab saya di masjid kita ada kerja, kadang-kadang nak upload FB dan sebagainya. Tapi waktu bulan Ramadan yang lepas saya dengar ada satu ceramah, saya ingat ceramah daripada Tok Guru mana saya ingat. Tapi beliau sebut kalau katalah media sosial tu tidak ada kaitan dengan sumber pendapatan kita, cuba remove kejap daripada handphone tu. Cuba remove sekejap. Jadi kalau remove kejap tu, kita dah tak ada rasa apa, kita dah tak rasa nak tengok handphone, nak tengok Facebook ni, kan? Bila dah tak ada rasa, hati kita akan rasa tenang pada ketika. Dan memang tuan-tuan, tahun lepas bulan Ramadan tu saya memang buang Facebook daripada handphone, TikToknya tu kita tak boleh nak kata apalah. Tapi ini bagi yang bukan menjadikan media sosial sebagai sumber pendapatan, kalau nak cuba boleh cuba. Kita buang Facebook kita, buang TikTok kita kan, daripada apa yang ada dekat handphone kita. Pada ketika itu tuan-tuan, kita dah rasa tenang, dah tak ada sibuk-sibuk dah nak tengok handphone dah. Sebab apa? Kita hanya tunggu kadang-kadang WhatsApp yang penting-penting, telefon yang penting-penting baru kita tengok. Jadi kita ada masa yang lebih untuk kita baca Quran, masa yang lebih untuk kita baca-baca buku dan sebagainya, hadir ke kelas-kelas. Jadi bila dah lepas Ramadan ada kerja-kerja yang kena buat, kita kena masukkan balik. Bolehlah masukkan balik. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, nak buang terus, itu terpulang tuan-tuan lah. Tapi ini poinnya apa tuan-tuan? Poinnya tuan-tuan tahu, saya di depan, saya tahu apa kelemahan saya bila di luar sana, apa yang menyebabkan kadang-kadang mata saya tak jaga, maka saya kena jaga perkara tersebut. Tuan-tuan perempuan ni, tuan-puan lebih tahu apa keadaan yang membuatkan mata kita ni tak terjaga, maka kita jaga daripada perkara tersebut. Kalau contoh mungkin kita ni kaki drama contohnya, maka kita kena kurang-kurangkanlah drama tu. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu dapat rasa kelazatannya, dapat rasa kesedapannya, dapat rasa perkara-perkara yang boleh kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tuan-tuan, sebab kalau kita tak rasa perkara tersebut, kita takut Allah, kalau kita tak golong dalam kalangan orang beriman, maknanya kita ni orang muslim sahajalah, kita tak masuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Okey, habis itu hadis itu. Hadis yang seterusnya, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batsh wal rijlani tazniyan wa zinahuma al-mashi wal famu yazni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahum wa yusaddiqu dhalika al-farju. Setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Maka kedua mata itu berzina, dan penzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Ini dalam hadis ini menyatakan setiap bahagian tubuh badan kita ni ada zinanya kalau kita tak jaga dengan baik. Maka mata itu dikira sebagai berzina. Ini tak hukum fiqh yang kena rejam tu lah. Tapi ini secara kita nak kata apa, secara falsafahnya lah. Maka dia dikira berzina kalau kita memandang perkara yang tiada harus dipandang, perkara yang haram. Kedua tangan itu berzina, dan penzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Kita pegang-pegang tangan perempuan tanpa kebenaran, yang perempuan pegang tangan lelaki yang ajnabi, ini adalah tanda-tanda falsafah zina di sudut tangan. Kedua kaki itu berzina, dan penzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan.
kepadanya. Mulut itu berzina dan penzinaannya mengucup yang tiada halal dikucup, dan hati itu bercita-cita melakukannya, manakala faraj pula membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, yakni tiada melakukan zina itu. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, baginda Nabi SAW menunjukkan kepada kita ada beberapa anggota bahagian tubuh badan kita yang kita kena jaga supaya dia tidak termasuk dalam perkara yang zina yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Satu ketika dulu ada seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni dia begini tuan-tuan, ada perkara, kita tahulah Rasulullah SAW seorang yang maksum. Ada perkara yang keburukan para sahabat itu bukanlah menandakan para sahabat itu levelnya rendah, tidak. Contoh macam kita tahu kisah sahabat mengaku dirinya berzina, kan, sampai Nabi berpaling dan sebagainya. Kenapa Allah takdirkan begitu? Allah takdirkan begitu supaya di sana adanya hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari dan diamalkan pada ketika ini bagi orang-orang yang sekarang. Kenapa berlaku pada sahabat? Sebab itulah perkara-perkara yang sedemikian rupa. Tidak berlaku pada Nabi sebab Nabi seorang yang maksum, maka berlaku kepada para sahabat. Macam contoh, kalau dalam bab akidah kita akan di sebahagian orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia mengkritik bila mana berlakunya peperangan zaman antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kan berlaku peperangan antara sahabat. Kemudian berlaku peperangan Siffin antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, kan. Mungkin ada sebahagian dia yang tertanya-tanya kenapa berlaku perkara tersebut. Sebabnya apa? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan bahawa satu zaman nanti akan ada peperangan antara sesama muslim. Bagaimana kaedah nak buat perkara tersebut? Dalam Al-Quran disebutkan kalau dua orang muslim itu bertemu, maka apa yang sepatutnya dilakukan. Sebagai contoh, bila mana ada pedoman daripada itu, contoh macam dulu kita kerajaan Malaysia bertemu dengan saudara mara kita yang daripada Filipin, bergaduh di Lahad Datu dan sebagainya. Dua-dua sama Islam, askar Malaysia Islam, daripada Filipin itu pun Islam, jadi bergaduh sama-sama. Macam mana kalau umat Islam berperang sesama sendiri? Apa yang perlu kita lakukan? Maka ditunjukkan peristiwa tersebut, hikmahnya berlakunya peperangan Siffin, perang Jamal, maka kita boleh apply pada perkara sekarang. Itu antara contoh. Jadi antara kisahnya sahabat, satu ketika sahabat meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Pada zaman sebelum Islam datang, perkahwinan antara orang-orang musyrikin Quraisy ni dia ada 4 jenis. Jenis yang pertama sebagaimana Islam sekarang ni lah, kita kahwin dengan isteri, isteri kahwin dengan suami, ada wali, ada maharnya dan sebagainya. Itu perkara yang diterima Islam dan dikekalkan sampai ke saat ini. Ini kelaziman Arab masa tu, ada 4 jenis perkahwinan. Jenis yang kedua tuan-tuan, dia dah kahwin dengan isteri dia. Tapi yang si suami ni, dia suruh isteri dia, kau pergi lakukan hubungan asmara dengan tokoh ni. Poinnya untuk apa? Poinnya untuk dapat zuriat yang mulia daripada keturunan pembesar tadi. Ini kelaziman masyarakat Arab pada ketika itu. Ini yang kedua, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah jenis di mana masyarakat Arab ketika itu seorang perempuan dihubungilah, kita kata apa, di asmara bersama dengan beberapa orang lelaki dalam 10 orang ke bawah dalam satu masa, seorang perempuan ni. Kemudian bila mana dia mengandung dan dia bersalin, dia berhak untuk menentukan di antara 10 orang, katalah 10 orang berasmara dengan dia, dia berhak untuk memilih siapa di antara 10 orang tu ayah kepada anak ni, dan dia wajib menanggung anak tersebut. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah seorang perempuan yang letak bendera putih di luar, dan sesiapa sahaja boleh masuk dalam rumah tersebut untuk berzina dengan dia. Dan bila mana dia mengandung, melahirkan, dan dia akan panggil satu pakar keturunan yang boleh melihat rupa baby tadi yang lahir tadi, dan boleh dia akan kumpulkan orang dan dia akan tentukan siapa bapa daripada orang-orang yang masuk ke rumah dia tadi. Berbeza. Jadi ini adat masyarakat jahiliah pada ketika itu. Jadi
majoriti, boleh kata majoriti masyarakat jahiliah pada ketika itu mereka dah terbiasa dengan penzinaan pada ketika itu, melainkan orang-orang yang suci lah yang biasa. Jadi bila Islam datang, Islam memansuhkan 3 jenis ni. Nabi SAW syariat Islam datang memansuhkan 3 jenis ni dan mengekalkan dengan 1 jenis ni saja. Jadi ada sahabat Nabi yang mungkin tidak terbiasa dengan perkara tersebut, meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina. Jadi apa berlaku? Maka Nabi SAW kata, kita tahulah cerita tu, kita tahu bagaimana Nabi SAW, adakah kau suka kalau ibu kamu berzina? Kata tak suka ya Rasulullah. Adakah kamu suka kalau adik kamu berzina? Orang lain berzina dengan adik kamu? Tak suka ya Rasulullah, kan? Maka pada ketika itu apa yang Nabi buat? Nabi letak tangan baginda yang mulia itu di dada sahabat tadi dan doa apa? Doa Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, kau ampunkan dosanya, kau bersihkan hatinya dan kau sucikan dan peliharakan kemaluannya. Dan selepas itu para sahabat kata, selepas daripada peristiwa Nabi doa ni, sebab tu kadang-kadang kalau tuan-puan jumpa tok-tok guru lah, tok-tok guru pondok, bolehlah kalau ada ni minta tok guru pondok doakan dalam hati kita. Doa mereka tu mudah-mudahan Allah kabulkan lah. Jadi apa saja mereka doakan mudah-mudahan kabul kepada kehidupan kita. Jadi sahabat Nabi yang didoakan Nabi tadi, yang pada asalnya minta izin untuk berzina tadi, selepas itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melihat tidak ada orang yang sangat membenci zina melainkan sahabat. Sebab apa? Sebab Nabi telah doakan. Sebab itu sebagai amalan kita semua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka kita boleh buat juga pada anak-anak kita. Setiap kita doakan dia, Allahumma ghfir dhanbahu, kita hafallah doa ni, ya Allah ampunkan dosanya ya Allah. Kalau perempuan, Allah maghfir dhanbah. Tak kira lah anak kecil lagi ke, anak dah besar ke, isteri ke dan sebagainya, pasangan ke, doakan kat ubun-ubun dia tu, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya ya Allah. Kalau perempuan, wa tahhir qalbaha. Kalau kemudian wa hassin farjahu, kalau lelaki, kalau perempuan, wa hassin farjaha, peliharalah kemaluannya. Kemudian tiup dekat ubun-ubun dia tu, mudah-mudahan Allah pelihara anak-anak kita ni, keturunan kita ni daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab kajian daripada Malaysian Against Pornography, tuan-puan, pada tahun 2019 ingat saya, 75% daripada anak umur 9 hingga 17 tahun telah menonton video-video lucah. Ini kajian daripada satu pertubuhan Malaysian Against Pornography. Kalau itu tahun 2019, 75% anak-anak tu, mengikut kajian mereka dari serata Malaysia tu, 75%, dia lebih kurang lah, 80% ke bawah tu, seingat saya 75%, telah melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini tahun 2025 ni, berapa peratus anak-anak kita tu yang terdedah? Kalau kita tak jaga diri, tuan-puan, kalau kita tak jaga anak-anak keturunan kita, tuan-puan, kita takut keturunan kita termasuk dalam golongan-golongan yang termasuk dalam elemen penzinaan, dan perkara ini adalah merupakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting untuk kita jaga mata kita, penting untuk kita jaga mata anak-anak kita. Ini tidak kita tonton video tu. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu kan, kalau sangat susah lah kita nak tengok ada filem-filem, drama-drama yang ada adegan-adegan yang daring, adegan-adegan yang berpelukan lelaki perempuan yang ada bercumbu-cumbuan kan. Dulu mak ayah kita pun kalau sampai tu kita tutup terus dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni terlalu bebas. Netflix macam-macam hal kan, ada macam-macam platform di luar sana yang kita kadang niatnya nak tengok cerita, kita tengok dengan anak-anak kita, jadi tertengok sekali perkara tersebut. Kalaulah kita tak jaga perkara ni, maka anak kita daripada kecil itu telah melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dan bila dia besar dia rasa benda itu biasa. Maka kita kena elak perkara tersebut. Baik, habiskan sikit. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina farash itu ialah dua mata, dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu dengan pemeliharaan yang sepatut baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar
nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Maksudnya apa? Maksudnya Syekh Abdul Qadir kata, kenapa bila mana Syekh Abdul Qadir ni letakkan mata ini di peringkat awal? Sebab Syekh Abdul Qadir almarhum nak menggambarkan mata ni perkara-perkara yang sangat-sangat besar yang perlu ditimbang beratkan pemeliharaannya. Hari ni kalau kita pergi mall, kat Ion Mall ke, kita pergi kat Misa Mall ke, saya tak masuk lagi lah, Mirapak ni tak masuk lagi, pakaian dalam dijual begitu, terpampang luas kan, gambar wanita dengan pakaian dalam itu, dan kita bawa anak kita masuk ke dalam mall yang kita nak bawa tempat lain kan, jadi ternampak perkara tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan perempuan tahu, kita kena cuba pelihara mata kita, mata anak-anak kita ni. Kalau kita nak masuk mall sekalipun, kita tahulah pintu-pintu dah banyak kan, jangan lalu tempat-tempat yang menyebabkan kita nampak perkara-perkara yang tersebut. Okey, maka kaki itu yang dinanti-nantikan baginya berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buah syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada nikmat di dunia dan juga di akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Di akhirat kelak, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa antara nikmat terbesar di hari akhirat kelak bukan semata kita masuk syurga tu, tetapi nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak menjaga, memelihara mata kita di dunia ni, maka kita takut nanti di akhirat kelak kita tak mampu untuk melihat dan mendapatkan nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan di hari akhirat nanti. Bagi mata yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat dipeliharakannya dengan sebaik-baiknya dan dimuliakannya dengan sehabis-habis mula, dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Wallahu a'lam. Jadi ini tuan-puan ringkasan ataupun pengajaran daripada anggota mata yang boleh kita dapat pada malam ini. Jadi saya pesan pada diri saya, tuan-tuan perempuan semua, sama-sama kita jaga mata kita. Bila ramai orang mula menjaga mata kan, maka bi'ah kita ataupun kita punya masyarakat kita akan lebih terjaga, lebih lahir kepada anak-anak yang boleh melahirkan bi'ah-bi'ah yang salihah. Mudah-mudahan negara kita, tempat kita ni Allah berkat insya-Allah. Di akhir ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya tutup dengan kita, kalau tuan-tuan perempuan belum pernah buat, kita cuba buat zikir ni tuan-puan. Tuan-puan carilah satu masa tuan-puan. Cari satu masa, buatlah alam dalam 5 minit ke 10 minit. Tuan-tuan duduk sebentar, duduk bersila ke apa ke yang selesa, cari masa yang tuan-tuan perempuan tenang untuk buat. Tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan baca la ilaha illallah, sambil tuan-tuan bayangkan dosa-dosa mata kita, dosa-dosa telinga kita yang pernah kita buat itu, dan hati kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu tuan-tuan perempuan tak perlu buat ikut kualiti, sebab kita ni banyak dah zikir ni, banyak dah lepas solat zikir, solat baca Qurannya, tapi kadang-kadang zikir yang jahar itu dia tidak memberi kesan dalam hati kita. Maka kita cari satu momen tuan-puan untuk mengamalkan perkara tersebut. Sebut la ilaha illallah saja. Kita setkan 5 minit handphone, ataupun kalau boleh panjang 10 minit macam tu. Tuan-tuan perempuan pejam mata, cari satu tempat, pejam mata, pastikan tiada pergerakan tangan, tiada pergerakan badan, kepala mata dipejamkan, kepala ditundukkan, sebut la ilaha illallah. Dalam hati tu, masa sebut la ilaha illallah tu, tuan-tuan perempuan sebutlah dalam hati, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Amalkan benda tu. Setiap hari buat. Kalau boleh buat 40 hari, nanti tuan-tuan akan terbiasa. Bila tuan-tuan akan terbiasa dengan zikir yang terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa sahaja yang anggota tubuh yang kita nak jaga ni, Allah akan pelihara, Allah akan bantu kita untuk pelihara anggota-anggota tubuh kita, terutama mata kita, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan. Insya-Allah pada sesi yang akan datang kita sambung pada muka surat yang ke-8 pada anggota tubuh yang kedua, iaitu telinga, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah.